Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin kama fatahtaha ala anbiya'ika wa nabiyyika wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahibul fadilah Abati Aulia, pengasuh Dayak Watani Aceh Darussalam, kepada semua bapa-bapa dan juga pengurusi atau kepala masjid yang kami hadiri. Saya pun tak tahu apa nama masjid ni. Masjid Tengkucik Lam Jabat. Masjid Tengkucik Lam Jabat. Semua ahli jawatan kuasa dan kepada yang berbahagia Baba Abdul Ghaffar bin Yusuf, sahabat saya dan juga guru saya, guru anak sendiri, yang kita belajar secara daurah dengan dia. Sekarang ni dia saya lagi dia hadir. Kemudian yang bahagia Ustaz Azhan daripada Perak, ini daripada Perak. Kemudian saudara Tengku Yusuf, kami di Kedah ada Tengku, bukan sekat di Aceh, di Kedah ada Tengku Yusuf. Tengku Yusuf ni Allah Ta'ala kurnia kepada dia, dengan daya usaha dia, dia dapat mengumpulkan ulama-ulama yang sudah meninggal dunia dan serta manaqib dia, dan dia buat poster dan buku bertujuan untuk mengangkat darjat ulama-ulama di Malaysia, di Kedah. Ada saudara Tengku Yusuf ni, dia himpun ada satu poster. Setiap poster tu ada ulama-ulama yang dulu, kemudian dengan manaqib dia, ulama Kedah, ulama Kelantan, ulama Perak, ulama Terengganu, ulama Pahang, ulama Melaka, ulama Selangor, ulama Johor, semua beliau himpun. Kemudian beliau juga menghimpun ulama-ulama Fatani Darussalam. Fatani ini ialah selatan Thailand, umat Islam yang ada di selatan Thailand, dan di sana banyak para ulama yang yang telah meninggal dunia, ulama-ulama besar yang telah meninggal dunia, dan ulama yang ada sekarang. Beliau juga menghimpun ulama-ulama di Patani, dan sekarang kami bersama dengan rombongan beliau datang ke bumi Aceh. Rupanya di bumi Aceh sangat luar biasa ulama-ulamanya, yang sumber mata airnya seperti mana yang diceritakan kepada kami oleh Abati Aulia, dan kami telah pun ziarah 2-3 hari yang lalu, iaitu Abuya Syekh Mudawali, yang melahirkan begitu ramai ulama-ulama di bumi Aceh ini. Dan kami sangat kagum dengan kehebatan ilmu beliau. Dengan umur yang begitu singkat, beliau dapat melahirkan satu generasi
yang mewarisi para ilmuwan. Dan petang tadi baru 2-3 jam kami pergi jumpa dengan Mufti Aceh. Alhamdulillah, begitu positif sekali, dan beliau menyambut kami dengan begitu mesra, dan banyaklah apa ilmu yang kami dapat daripada beliau. Alhamdulillah, pada malam ini saya diberi kesempatan untuk berucap di hadapan tuan-tuan, dan saya mohonlah perhamba yang dhaif fikiran ini, yang sedikit ilmu ini, berbicara dengan tuan-tuan dengan bahasa Malaysia, bumi Kedah. Kalau tak faham minta maaf. Kalau tak faham, Abia boleh translate. Abati pun dia pernah belajar di Patani, jadi bahasa tu tidak jauh sangatlah. Dan begitu juga yang kami dapat simpulkan bahawa rumpun Melayu ini perlu disatukan. Para ulama perlu berdiri sama gagah dalam satu kesatuan, wahdatul fikr. Kerana hujung dunia kita ini, dunia akhir zaman ini, perlu seorang mujaddid yang mempertahankan agama, yang menyebarkan agama, dan juga yang meluaskan lagi pengaruh agama Islam. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, sekarang kita berada di tahun baru Hijriyah, yaitu 1446 Hijriyah. Maka umur kita juga apabila bertambah tahun, maka umur kita juga bertambah. Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, apabila beliau sudah tidak lagi mampu untuk menyampaikan dakwah di negerinya Harmuz, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam berhijrah ke negeri Palestin. Qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku zahibun ila rabbi, pergi kepada Tuhanku. Artinya menuju hati semata-mata ingatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kaum keluarga, meninggalkan negeri, meninggalkan meninggalkan tanah air, meninggalkan kaum. Kerana kaum Nabi Ibrahim ketika itu tidak boleh lagi menerima agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, termasuklah Azar, bapaknya sendiri. Maka Nabi Ibrahim berkata, qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ia berkata, sesungguhnya aku pergi meninggalkan hubungan aku dengan kaum aku, meninggalkan semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu nama dia hijrah nafsiyah. Semata-mata bulat hatinya kepada Allah, dengan mujahadahnya, dengan musyahadahnya, dengan muraqabah hati dia kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim membawa anak saudaranya Nabi Lut dan isterinya Sarah berpindah daripada negeri Harmuz ke Palestin. Ini ialah hijrah makaniyah. Hijrah daripada satu tempat kepada tempat yang lain, daripada Harmuz ke Palestin, dengan membawa diri
keluarga meninggal terus negeri Harmuz menuju ke Palestin, negeri Kanaan, iaitu di Baitul Maqdis, ataupun dengan tepat lagi Baitul Muqaddas, yang lebih tepat masdar mimi tu. Kemudian yang ni nama dia hijrah makaniyah, intiqalul mahal ila mahallin ukhra, berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Apa yang pentingnya bagi kita ialah hijrah nafsiyah, berhijrah diri kita sendiri daripada yang baik kepada yang lebih baik, daripada melakukan maksiat kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada malas kepada rajin, daripada tidak tetap pendirian kepada istiqamah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi yang saya tengok semuanya berusia macam saya juga. Saya umur lebih daripada 50 tahun. 56, sekarang ni 55 tahun. Jadi bila kita sudah berada di umur yang separuh abad, kalau daripada kanak-kanak kemudian meningkat dewasa, meningkat lebih tua sehingga kepada syekh, kemudian sampai umur 40 tahun, artinya kita sudah berada di kemuncak. Daripada umur 1 tahun sampai ke 40 tahun, kalau bukit artinya dia sudah berada di kemuncak. Dia tak akan naik lagi. Dan setelah itu dia akan turun. Semakin menurun. Semangatnya, termasuklah makan minum pun, semakin menurun. Rambut yang tak beruban semakin beruban. Beruban tu maksudnya apa? Beruban tu maksudnya kata dengan uban cukuplah tu. Insaflah. Sekali beruban kan? Sekali beruban janggut kita, misai kita, apa sini dia panggil? Kumis kita. Maka seolah-olahnya dia berkata kepada kita, cukuplah tu, sedarlah, insaflah. Artinya apabila berubah setahun kepada setahun yang lain, artinya umur kita dan segala-galanya, termasuk tenaga kita, termasuk kudrat kita, termasuk semuanya sudah pun berubah. Kullu atin qarib, setiap yang datang itu semakin hampir. Artinya kalau kita umur kita diberi oleh Allah Ta'ala 63 tahun, yang telah menjadi kelaziman bagi setiap manusia, lebih kurang umur 63 tahun ataupun sebagainya. Kalau saya 55, artinya ada balance lagi dalam 8 tahun lebih kurang kan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, umur adalah modal. Umur itu adalah modal. Modal yang kalau satu orang bagi kepada kita 10 juta, saya tak tahulah di sini berapa nilai 10 juta. Kalau di Malaysia, Masya Allah, 10 juta 3 biji masjid ni boleh dibangunkan. Kalau diberi kepada kita umur 70 tahun, Masya Allah, Tabarakallah, betapa banyaknya masa yang telah diberi kepada kita. Maka apakah modal yang diberikan kepada kita itu telah kita sempurnakan dengan tujuan yang sebenar yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kita di muka bumi ini.
Kalaulah modal yang diberikan ini tidak diguna sepenuhnya, tidak diguna dengan sebaiknya, maka kita akan rugi di akhirat nanti. Karena kita hidup di atas muka bumi ini, kata Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, hanya 3 saat, hanya 3 hari. Hari yang pertama ialah hari yang telah berlalu. Hari yang telah berlalu, tak mungkin lagi kita dapat buat apa-apa. Hari yang kedua ialah yaumul an, hari sekarang. Hari sekarang, hari yang kita hidup sekarang, yang kita boleh makan, yang boleh kita minum, yang boleh kita melihat dengan mata, yang boleh kita dengar dengan telinga, yang boleh kita boleh buat apa-apa yang kita boleh lakukan, maka lakukanlah tanpa bertangguh. Jangan tangguh. Al-baidul yaum khairun min baidil yaum. Al-baidul yaum, telur pada hari ini khairun min khairun, lebih baik min baidil ghadan, lebih baik daripada telur hari esok. Sebab telur ayam, telur itik, telur bebek kan, boleh pecah bila-bila saja. Maka umur kita yang ada, mungkin hari ini nama dia Ismail, besok nama dia arwah Ismail, terus tukar nama. Petang tadi saja boleh berjalan ke sana ke sini, tiba-tiba. Jadi tuan-tuan semua, umur adalah modal. Maka modal itu kalau digunakan dengan sebaiknya, maka kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan hari yang ketiga, sa'atus salisah, hari yang ketiga ialah hari besok. Hari besok kita tak tahu apakah akan berlaku kepada diri kita, apakah yang akan berlaku kepada ahli keluarga kita, apakah yang akan berlaku kepada negara kita, kepada tanah air kita. Maka kerana itulah ulama telah pun memberi pesanan kepada kita, ahammul matalib lil insan salas, 3 perkara yang sangat-sangat penting bagi manusia. Yang pertama, ayya'rifa khaliqahu. Pertamanya, mesti mengenal penciptanya. Tuan-tuan semua, termasuk dengan saya sendiri, wajib di atas kita, apabila kita sudah beragama, umur 15, umur 13, umur 9 tahun bagi perempuan, wajib kita beragama. Apabila kita sudah beragama, ayya'rifa khaliqahu, pasti mengenal Allah, Tuhan kita. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Yang ini telah diterang oleh guru kita. Mengenal Allah ialah mengenal seluruh sifat-sifat kamalan, sifat-sifat kesempurnaan bagi Tuhan. Begitu banyaknya sifat kamalan sehingga tidak terbilang, maka ulama-ulama kita di zaman Asy'ariyah, Al-Maturidiyah mengambil 20 ataupun 13 sifat yang ada di Tuhan, maka setiap orang mesti mengenal sifat-sifat yang ada pada Tuhan, iaitu sifat yang wajib bagi Tuhan. Kadang-kadang di hari ini, kalau kita di Malaysia sana, generasi kita di hari ini, dia lebih mementingkan ilmu duniawi daripada ilmu fardu ain. Padahal yang paling pentingnya, yang paling ahamnya ialah mengenal Tuhan dulu. Karena tu kadang-kadang di Malaysia dia tidak selari cara pendidikan dia di antara pendidikan dayah, pendidikan pondok
dengan pendidikan sekolah kebangsaan. Karena di pondok dia lebih tekan, dia lebih penting kepada fardu ain. Dan juga selepas itu ilmu-ilmu yang lain. Ayya'rifa khaliqum. Ini yang paling penting. Jadi tuan-tuan semua, yang keduanya ulama kita berpesan bahawa sesuatu perkara yang kamu nak lakukan, ayya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'u. Sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan sesuatu perkara, maka kamu kena fikir dulu, ma yanfa'u, apakah ini memberi manfaat, wa ma yadurru, adakah ia memberi mudarat. Sebab itulah semua tugasan kita sebagai hamba di atas muka bumi ini tidak berhenti sekat dunia saja, tapi sampai ke akhirat. Contohnya kita bagi RM1 ataupun bagi RM1,000 kepada anak kita untuk dia belajar, untuk dia mengaji. Sebenarnya sampai ke akhirat. Dia tidak sudah di dunia ini saja, tapi sampai ke akhirat. Dan yang ketiganya ialah apa yang kita lakukan bagaimana di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan semua, hijrah nafsiyah ini perlu ada kepada diri kita untuk menjadi generasi yang mewarisi ilmu yang telah ditinggalkan oleh para ilmuwan cendikawan dan juga para ulama. Generasi kita perlu diterapkan dengan ilmu secukupnya, kerana dengan ilmu inilah akan melepaskan daripada kejahilan. Dengan ilmu inilah yang akan mengangkat martabat bangsa. Dengan ilmu inilah akan mengangkat ketinggian kita setinggi-tingginya. Bangsa kita akan dipandang hebat, bangsa kita tidak akan dihina dengan ilmu. Maka kerana itulah jasa ulama-ulama kita, sama ada di Aceh, sama ada di Kedah, sama ada di Fatani, mereka meninggalkan sebegitu banyak ilmu yang perlu digali. Sebenarnya ulama-ulama kita dari Kedah datang ke Aceh, ada yang belajar di Aceh, ada yang belajar di Indonesia. Ada ulama-ulama kita yang daripada Aceh pergi ke Kedah. Bila kajian yang kita buat, banyak ulama-ulama Aceh yang belajar di Kedah. Sehingga di Kedah ada satu kampung di daerah Yan, kabupaten ke mana? Kabupaten, daerah tu kabupaten. Di Kabupaten Kedah, satu daerah Kedah itu di Yan, ada kampung Aceh. Dan banyak orang Aceh di situ. Kebetulan ulama-ulama kita di Aceh ini belajar di sana. Sebab itu hubungan kita semua ni adalah satu rumpun yang perlu kita perkukuhkan, yang perlu kita dipergasakan. Jadi itulah di antara tujuan kami datang ke sini. Saya tak pandai sangatlah nak cerita tentang hijrah Nabi SAW, dan para ilmuwan kita, para ustaz kita pun, dan kita sendiri pun, saya percaya tuan-tuan pernah belajar di dayah-dayah, pernah belajar di pesantren, pernah belajar kitab Nurul Yaqin kan, daripada juzuk 1 dan juzuk kedua sampai juzuk 5. Tuan-tuan pun tahu tentang hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tak perlulah nak ulas tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hijrah Nabi adalah satu strategi yang telah diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Karena baginda Nabi SAW apabila berlakunya hijrah yang bermula daripada tahun yang ke-9 nubuwah, iaitu berlaku di Jumratul Aqabah. Nabi SAW tunggu orang-orang yang datang daripada Yasrib melakukan haji. Maka ketika itu Nabi berada di Jumratul Aqabah, bertemu dengan 6 orang daripada kaum Khazraj. Lalu baginda SAW bertanya, siapakah kamu semua ini? Lalu mereka bertanya, kami adalah daripada kaum Khazraj. Adakah kamu pernah melakukan perdamaian dengan kaum Yahudi? Maka mereka berkata, ya, kami ada perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi. Kaum Yahudi ni tuan-tuan semua, ataupun Bani Israel. Bani Israel ni ialah jalur daripada Nabi Yaqub, kan? Nabi Ibrahim ada anak dia, ada 2 orang anak dia, Nabi Ishaq, iaitu daripada isteri dia Sarah. Kemudian seorang lagi isteri dia Siti Hajar, Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail ni jalur dia ialah bangsa Arab, Adnan, sehinggalah Nabi kita SAW. Kemudian kalau daripada jalur Nabi Ishaq, kemudian daripada Nabi Yaqub itu, ada anak dia 10 orang, di antaranya ialah Yahuda. Daripada Yahuda tu turun Bani Israel sampai ke Yahudi. Sebab tu orang-orang Yahudi dia berkumpul di Madinah kerana dia menganggap bahawa Nabi akhir zaman ialah daripada keturunan mereka. Mereka adalah ahli kitab, mereka faham tentang kitab Taurat, Zabur, Injil, mereka faham. Tiba-tiba Allah melahirkan Nabi akhir zaman di kalangan Bani Israel, di kalangan bangsa Arab. Maka mereka tidak beriman dengan Nabi, bukan sebab mereka tidak tahu, tapi kerana degilnya mereka, kerana mereka menganggap bahawa mereka adalah keturunan mereka adalah Nabi akhir zaman. Jadi Nabi tanya, wah Khazraj ini, adakah kamu ada hubungan perdamaian dengan Yahudi? Mereka kata, bahkan kami ada perhubungan dengan mereka. Lalu baginda SAW membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan berdakwah kepada mereka, dan mereka mengatakan bahawa inilah Nabi akhir zaman yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita berbai'ah. Maka berlakulah bai'atul Aqabah, bai'ah yang pertama. Ini strategi Nabi SAW yang telah diprogramkan oleh Allah daripada Mekah. Jadi ketika itu Mekah tidak lagi boleh berdakwah kerana Nabi pernah di pulau, Nabi pernah dicaci dan sahabat-sahabat disiksa seperti mana Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arati dan sebagainya pernah disiksa sehingga begitu dahsyat. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi kita berhijrah. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika dia di Harmuz, dia sudah tidak lagi boleh berdakwah. Karena kaum Harmuz ketika itu membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Di dalam tafsir Al-Munir menyebut bahawa sampai ke tahap dibunuh, sampai ke tahap dibakar. Maka bolehlah pendakwah itu berhijrah dan beruzlah, tidak ambil tahu lagi kaum, tidak berhubung lagi dengan kaum. Jadi kita para masyayikh, pada abati, para awliya, para abuya tidak sampai ke tahap itu lagi, tak boleh berhijrah lagi.
Sebab tidak sampai ke tahap dibunuh. Nabi tahap dibunuh, Nabi Ibrahim sampai tahap dibunuh, maka boleh berhijrah. Karena itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Minhajul Abidin, seorang pendakwah itu kalau dia tidak disukai oleh mad'u dia, oleh orang ramai, dia mengajar pun orang tak datang, dia berdakwah pun orang tak sambut, dia kena bersabar. Dia kena bersabar dengan mad'u dia. Di samping itu dia kena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itulah berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di Mekah ketika itu tidak boleh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Segala hukum hakam yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala tidak dapat dilaksanakan, maka Nabi berhijrah ke Madinah. Sebelum Nabi berhijrah, maka Nabi mengatur strategi bagaimana untuk berhijrah. Jadi ini hijrah makaniyah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita umat ialah hijrah nafsiyah, itu yang terlebih afdal. Bagaimana mengubah diri kita, bagaimana mengubah nasib bangsa kita. Bangsa kita perlu bangun, kerana bangsa kita menguasai daripada Aceh sampai ke semenanjung Malaysia, sampai ke Surat Tani di Thailand. Separuh Thailand itu asalnya daripada Kedah, asalnya daripada rumpun Melayu. Hebatnya orang Melayu sampai ke Afrika. Dan bangsa Melayu pernah sebelum daripada Masihi berniaga besi qal'an. Kalau tuan-tuan rojok pakar sejarah Malaysia, iaitu Dr. yang perempuan tu nama siapa dia ingat? Apa Yaakob? Kalau tuan-tuan rojok kepada sejarah Kedah ni, rupanya orang Melayu Kedah ni, khususnya orang Melayu semua, pernah berniaga besi sebelum Masihi, 700 tahun sebelum Masihi. Dan di Kedah kita jumpa dia panggil tempat bakar besi tu, banyak tempat-tempat bakar besi ni, tak ingat, dia panggil Ghalau. Ghalau ni tempat bakar besi, dan dia berpusat di Sungai Patani, di Kampung Batu. Begitu hebatnya orang Melayu sebelum Masihi sudah berniaga satu dunia, berniaga besi. Penemuan Ghalau ni daripada Sungai Patani sampai ke selatan Thailand, itu jalur dia. Dan besi-besi yang digunakan sebelum zaman Rasulullah sampai zaman Rasulullah adalah besi qal'i. Ada pedang qal'i, pedang yang diperbuat daripada besi qal'i. Orang Melayu sudah sampai ke serata dunia. Ada orang Melayu yang bernama Panglima Awang Hitam. Dia telah menjelajah seluruh dunia. Begitu hebatnya bangsa Melayu. Sebenarnya kita sebagai bangsa Melayu yang beragama Islam, kita perlu kaji dan juga kita perlu menggali sejarah-sejarah bangsa. Kerana bangsa kita adalah bangsa yang mulia, bangsa yang hebat, bangsa yang begitu gagah.
Tanpa sejarah kita akan menjadi bangsa yang dijajah. Orang Melayu di Melaka, orang Melayu di Semenanjung sejak 1511 dijajah oleh Portugis. Orang Melayu di Aceh, Raja Haji melawan dengan Belanda, minta pertolongan daripada kerajaan Osmaniyah Turki. Mereka adalah pahlawan-pahlawan. Mereka adalah ulama-ulama yang berdepan dengan penjajah-penjajah daripada penjajah-penjajah daripada Yahudi dan Nasara. Maka kerana itu kita tidak boleh lagi dijajah. Kita perlu bangun dengan ilmu yang ditinggalkan oleh para ulama. Maka hijrah yang kita maksudkan di sini ialah hijrah nafsiyah, mengubah bangsa kita, mengubah agama, mengubah bangsa kita menjadi lebih dikenali, lebih berdaulat dan juga lebih berkehadapan. InsyaAllah dengan ilmu-ilmu yang ditinggal oleh para ulama, kita mampu untuk bangun, kita mampu untuk berdiri lebih gagah, insya-Allah. Maka semangat hijrah inilah yang perlu kita ambil. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan Madinah menjadi sumber ilmu, menjadi rujukan kepada seluruh dunia. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada, masih hidup, suku dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menguasai suku dunia. Selepas baginda wafat, maka bertebaran para sahabat dan para tabi'in, para pendakwah, sehinggalah kepada tempat di negeri kita. Jadi rasanya qadatullah, sebagai salam pengenalan, minta maaf kalau ada salah silap. Sebenarnya saya tidak ada apa-apa persiapan untuk bercakap depan tuan-tuan semua. Lebih-lebih lagi saya bercakap dengan bahasa Kedah, bahasa Malaysia. Kalau tuan-tuan faham, alhamdulillah. Kalau tak faham, minta maaf. Jadi terima kasih, insya-Allah kami akan datang lagi ke bumi Aceh ini, dan tuan-tuan dipersilalah ke Kedah, ke Malaysia. Saya ada pekerja yang bekerja di pondok saya ini, orang Aceh. Dia buat bangunan cantik, dia buat bangunan elok. Dua orang Aceh, dan orang Aceh di Malaysia terkenal dengan orang yang berniaga kedai runcit di Kelang, di Putrajaya, di PJ dan di Kuala Lumpur. Banyak orang Aceh yang mahir berniaga. Sebenarnya orang Aceh ni dia perlu berhijrah. Dia perlu berhijrah. Mungkin dia ambil ilmu di Malaysia, kemudian dia balik ke sini untuk kembangkan bagaimana untuk menguasai ekonomi. Kita orang Islam jangan tinggal ekonomi. Al-iqtisad nisful iman. Ekonomi adalah separuh daripada iman. Jangan kita hanya tumpu kepada selepas daripada kita tumpu kepada akidah, selepas kita tumpu pada ilmu syariat, maka kita perlu menguasai ekonomi. Jangan bagi bangsa lain menguasai ekonomi. Kalau bangsa lain menguasai ekonomi, habis bangsa kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.